Juara Piala Malaysia 1983 di mana ketika itu merupakan tahun pertama Pahang meraih trofi kejohanan berprestij itu. Bersama saya individu yang cukup dikenali, Datuk Zainal Abidin. Ini kita akan bercerita sedikit kisah Datuk ketika beraksi sebagai pemain dan juga jurulatih terutamanya dalam pentas Piala Malaysia. Ini alang-alang kita nak tengok menjelang perlawanan final lah antara JDT dan juga Seri Pahang FC untuk musim 2024-2025. Datuk, mungkin boleh imbas sedikit kejayaan ketika itu, Datuk. Bagi saya, Piala Malaysia ni adalah piala yang diidamkan oleh setiap pemain yang bermain di dalam liga kita. Khususnya pemain-pemain tempatan. Mereka tahu apa itu Malaysia Cup, mereka tahu value Malaysia Cup, dan Malaysia Cup adalah bapa kepada cup-cup sebelum ni. Itulah seumpama jika kita tak dapat memegang Piala Malaysia atau medal Piala Malaysia ni, rasa terkilan juga. Jadi bagi saya, Alhamdulillah, dah beberapa kali beraksi di final Piala Malaysia dan juga menjadi juara bersama pasukan Selangor dan juga pasukan Pahang. Dan indahnya ketika bersama Pahang tahun 1983, pertama kali telah membawa Pahang. Saya berada di dalam skuad 83 yang menjuarai Piala Malaysia pertama buat pasukan Pahang. Dan itu menentang Selangor dengan keputusan 3-2. Satu jaringan itu daripada Datuk sendiri, mungkin Datuk boleh share sikit ketika itu merupakan musim pertama tetapi menjadi salah seorang penjaring ketika itu, macam mana perasaan Datuk? Perbincangan Sultan, Kebawah-Duli Tuanku dan juga Frank Lord telah mengubah posisi saya. Betul. Mengubah posisi saya bermain striker. Di situlah mulanya saya bermain striker dan saya mula menjaringkan gol demi gol dan akhirnya membawa Pahang ke perlawanan semi-final. Itulah satu tahap yang Pahang harus lepasi. Dan bila masuk akhir, jumpa pula kawan saya. Sebab awal tahun 83 tu saya masih main untuk Selangor. Awal-awal. Saya pindah selepas beberapa game. Jadi jumpa balik pemain-pemain Selangor yang tim yang sungguh hebat lah ketika itu. Dipenuhi oleh pemain-pemain kebangsaan. Arwah Mokhtar masih main lagi. Jadi ketika jurulatih Frank Lord pada masa tu decide untuk tukar posisi Datuk daripada back kanan, kalau tak silap saya kepada penyerang, masa tu apa yang membuatkan Datuk bersedia untuk sahut cabaran lah? Semua orang memang minat bermain striker, tetapi di liga yang boleh kata kompetitif ni, masa tu saya muda lagi dan ramai pemain-pemain ternama bermain di bahagian striker. Jadi saya ikut jejak abang-abang saya bermain di pertahanan. Tapi sebab skill yang saya miliki diajar ataupun diasas oleh Tan Sri Gani Minhad, adalah ciri-ciri ataupun asas sebagai seorang striker. Toucher saya bawah tu, daripada situ Frank Lord dapat lihat. Coach Frank Lord dapat lihat bahawa ini bukan seorang pemain defender, ataupun bukan saja boleh bermain defender, mana boleh bermain striker. Itu sebagai pemain, tetapi jurulatih pun Datuk tetap berada di satu tahap yang orang tetap akan ingat. Terutamanya 2 kali merasa pentas final Piala Malaysia. Mungkin Datuk boleh share sikit sebagai jurulatih. 2013 jurulatih Dolas saya membantu. Jadi saya ingat lagi. Dan di sini sekali lagi kita menjadi juara 2013 selepas 92. Lepas 92 agak masa yang panjang. Tapi kan saya pasti fan memang tak akan lupa ketika 2014 final dengan JDT, penentuan sepakan penalti, dan ketika itu Datuk sebagai head coach, Datuk. Bila saya tanya balik bekas-bekas pemain yang pernah beraksi bersama Pahang 2014 final tu pun, diorang cakap momen penalti tu yang paling tak boleh lupa lah. Saya cakap dengan mereka, final, inilah pengorbanan awak daripada mula awak berada di Pahang. Inilah saat yang dinanti-nantikan. Lepas tu bila dah game, saya bermain 10 orang. Yes. Masa tu kedudukan kita ketinggalan 2-1. 2-1. Poin kena rekat. Dalam hati saya cakap, aduh, ni kalau pemain tak memberi, katakanlah hari tu dia dah bagi 150. Saya rasa selepas poin keluar,
mereka kena tambah lagi 50 untuk menjadi juara kerana lawan mereka bukan calang-calang tim. Jadi alhamdulillah lah mereka mungkin mendengar rayuan saya tu ataupun sebutan saya tu, memang mereka bermain outclass lah. Tetapi penalti ni you well prepared, tak prepared, tekanan. Ya, betul. Tekanan tu jadi apabila Mak Yo miss tu ini masa tu dah 4-sama 'Jadi semua orang tendang masuk. Itulah momen yang tak dapat dilupai lah. Saya ingat lagi Hafiz Kamal terus tendang, terus lagi kat 11 tahun menanti Pahang sebenarnya untuk masuk ke final sekali lagi musim 2024-2025 Datuk. Ketika Datuk dapat tahu Pahang akhirnya berjaya menjejakkan kaki ke pentas final Piala Malaysia selepas 11 tahun. Antara legenda pasukan Pahang, Datuk rasa macam mana penantian itu? Memang final ini bagi saya memang atas kertas memang semua orang mengatakan pasukan JDT memang terbaik. Saya pun tak nafikan memang yang terbaik. Tetapi kalau saya lah sebagai seorang pemain, this is momen yang terakhir. Yang terakhir saya berlatih daripada mula. Inilah saya nak sampai di sini dan saya dah sampai. Bersama saya adalah bekas pemain tengah Pahang, Abang Faizul Hussein. Apa khabar, Abang? Baik. Okey, mungkin peminat-peminat Pahang masih kenal lah bekas pemain yang bernama Faizul Hussein ni. Siapa tak kenal kan, yang pernah beraksi di Piala Malaysia 2013 dan 2014. Kalau nak bercakap mengenai pasukan Pahang ni kan, utamanya bila dah melangkah ke pentas final Piala Malaysia, kita nak imbas sikit lah pengalaman abang ketika beraksi bersama Pahang. Terutamanya kali pertama menang dengan Pahang dalam pentas Piala Malaysia 2013. Masa tu lawan dengan Kelantan. Mungkin abang boleh share sikit. First time saya lah untuk bermain pada final Asia Cup. So Pahang masa tu mungkin dah lama juga tak masuk final Asia Cup. Agak berapa dalam 20 tahun ke 22 tahun lebih kurang macam tu lah. Itu dah Asia Cup pertama saya dalam final lah. Tahun berikutnya alhamdulillah Pahang lagi sekali dapat masuk final. Dan kali ni kita bertemu dengan pasukan yang agak tough lah. Iaitu JDT. Masa tu JDT memang solid. Semua player the best dalam Malaysia semua ada kat sana. So Pahang ni hanya player yang biasa-biasa je. Sebab masa tu Coach Zainal Abidin Hassan kan ketinggalan 2-1 di first half tu, masuk dressing room tu abang ingat lagi tak apa antara kata-kata coach masa tu untuk bangkit balik lah di second half tu? Coach hanya bagi semangat je lah pada first half di bilik persalinan tu. Main sehingga Malaysia pertama, Malaysia penamat fight lah hingga akhir. Okey, pada penentuan penalti tu, sebagai main penalti, kita mengharapkan luck je lah. Ada ketika siapa yang sepak masuk, insyaAllah dia menang. Kita orang ni, Pahang ni family. Dia tak ada kroni-kroni macam tu lah, tak ada. Abang rasa bangga lah, teruja bila dah 11 tahun lah. Daripada 2014 last, sekarang 25. 11 tahun Pahang lagi sekali dapat masuk ke final Piala Malaysia, bertemu JDT sekali. Prediction atas kertas, kita memang tahulah yang JDT akan menang untuk game final ni. Tu atas kertas. Tapi bila final ni, bila malam final tu, penentuan masing-masing ada peluang. Betul. So kita tak tahu sama ada JDT ataupun Pahang. Kepada fan-fan, support lah tim masing-masing. Untuk player, good luck main pada malam final tu, buat yang terbaik lah. Kepada fan, terus menyokong tim Seri Pahang yang sentiasa akan memberi yang terbaik di perlawanan akhir. Hogoh Pahang Ogoh. Kita jumpa di Bukit Jalil. Hogoh Pahang.